Jadi tunggu sekejap ya. Anak-anak arwah kembali zaman ni. Sekat. Wahab, rumah nombor 8, kakak 81C, Zaini Abdul Wahab. Satu keluarga, 4 beranak. Saya nak kongsi sikit pesanan kepada warga Pekakan disayangi. Semoga kita semua kekal saling hormat menghormati, kita respect each other, kita sama-sama jaga kebersihan, keamanan dan juga kita keep the ukhuwah lah, insyaAllah. Okay? So that's all lah. Sebab kita masih ada, kita ada 3 generasi kan. So kita keep the good relationship to forever, insyaAllah. Itu sajalah. Saya Mahasan Isa dari nombor 14 Jalan Pekaka 8/1C. Saya masuk sini tahun 2007 Januari 2007. Itulah dah lebih 20 tahun lah. So saya amat berharap kita punya ni dapat majlis sambutan ni kita boleh buat beberapa tahun akan datang lagi lah. Okay, terima kasih. Duduk warga Pekaka 801B dan 1C dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Nisa binti Mahbub, rumah nombor 10 Jalan Pekaka 801C, rumah saya depan ni. Kami warga muslimin Pekaka ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kami gembira sebab ukhuwah yang telah terjalin selama 21 tahun. Setiap tahun kami buat sambutan Hari Raya. Mungkin ada sedikit pandangan nasihat bagi kaum-kaum begitu semua mengekalkan harmoni antara serangga. Senang je, kekalkan keharmonian kami semua dengan makan-makan. Buat potluck seperti sekarang. Okay. Alright. Nanti cuba nanti. Baca cakap keharmonian. Bukan pandai lah. Tak pandai. Masa pun datang you watch it je. Cakap lah ni. Ni. Ya, cakap siapa yang lama duduk sama ni. Ya, saya Maimun binti Samsudin, rumah nombor 3. Memang kami semua ni 1, 2, 3, 4 ni lebih kurang orang yang pertama duduk di sini lah. Jadi memang tiap-tiap tahun kami kira otai lah. Kan Noi kan? Ni otai ni semua. Sampai potluck pun sampai potluck pun dah jadi signature kami dah. Memang tiap-tiap tahun dia tu je. Jadi kita tahu taste dia. Cuma tahun ni potluck saya lain, bertukar. Kami ambil kontrak air balang. Setiap tahun akan datang. So yang lain-lain jangan ambil lagi dah. Okey, saya teruskan geng-geng saya yang lain. Yang bestnya dekat sini apa yang best? Yang bestnya seronok duduk kat sini apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bestnya duduk di sini, silaturahim kami, ukhuwah kami itu memang mantap. Daripada dulu sampai sekarang, so kami jenjiran ni silaturahimnya maknanya daripada era sini sampailah sekarang ni sama dan bertambah-tambah mesra, insya-Allah. Itu saja. Tak payahlah dah. Sama je. Mestilah yang saya masak rendang ayam dengan nasi ipit. Saya tak tahulah nak cakap apa saya dengan Kak Ju, kita orang dengan Siti, kita duduk belah sana. Seberang sana. 1B. Tak, bukan nak ceritanya walaupun duduk belah sana, itu ceritanya. So ukhuwah dia masih akrab walaupun berlainan jalan, berlainan lorong. Sebab kita ada dapur dengan dapur. Dapur dengan dapur kita ngam. Dapur gosip lah nanti. Tukar-tukar makanan. Tukar-tukar makanan bulan-bulan puasa gitu. Okey, itu je. Oh ya, boleh ke? Zai. Saya tak tahu kenapa secara tiba-tiba mereka melantik saya jadi pengerusi majlis. Tanggungjawab ni di mana? Adakah dapat tanggungjawab dapat dijalankan dengan sempurna malam ni? Alhamdulillah, segala yang diaturkan dan dirancang sejak daripada awal semuanya berjalan dengan lancar, cuma ada masalah hujan.
Bila masalah hujan tadi, kemah semua runtuh. Jadi kita start tu agak lewat. Tapi kita dapat cover balik dan semua berjalan lancar. Alhamdulillah puji lah sikit. Walaupun setiap perkara pun mesti ada isu punya, mesti ada masalah kan. Tapi pujilah sikit apa-apa. Saya sangat berterima kasih kepada penduduk warga Pekaka ni kerana walaupun banyak masalah kan, walaupun kita orang kata dalam keadaan yang hujan, lepas tu kita dah tua langgar tadi runtuh lah, roboh semua, tapi kalau tak ada dengan bantuan mereka semua, kalau tak ada dengan bantuan mereka semua tadi, tak tahulah macam mana. Dengan bantuan mereka semua tadi, semuanya dapat diatasi dengan baik. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Kuat-kuat sikit tau. 1, 2, 3. Jaga harmoni warga bahagia. Okey, cukup lah. Ya, dia bila kita buat kuah macam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Madinish, duduk kat nombor 16 tu. Nombor 16. Saya pindah pada tahun 2018 dulu time kecil-kecil selalu lah main-main kat sini. Time raya-raya selalu main bergampi dengan kawan, main bola. Hari-hari main. Sekarang tapi itulah dah besar semua, dah semua bahagian masing-masing. Alhamdulillah saya. Sekarang saya belajar mana? Belajar dekat UNA Gombak, course engineering. Lagi bulan 2 bulan lagi saya intern lah. Intern. Kita ada tempat intern semua. Tak dapat lagi company. Dulu ya angkat-angkat semua duduk sini pun baik-baik, tak pernah marah-marah semua. Okey lah kita. Dia punya yang keluar dalam saya juga dia. Oh dia tak ada, okey tak apa. Boleh. Tak ada. Bagi pun. Cepat je belajar. Okey. Berdiri lah belajar. Teman-teman teruskan. Boleh. Nanti edit. Selamat Hari Raya. Nama saya Nur Arisha Nazifah Putih Mahasan dari nombor rumah 14. Saya anak kepada Cik Mahasan. Berapa lama dah di sini? Mak ayah ada berapa lama dah? Berapa lama? Kan. Dari 2008. Dari 2008 duduk sini. Ya, kan. Dari umur saya 3 tahun di sini. Sekarang saya belajar dekat UPM course Sains Komputer. Jikalau anda diberi tanggungjawab untuk mencantikkan tempat ni ke, apa yang anda nak buat dengan tempat ni? Kalau diberi tanggungjawab. Jikalau sebagai ikut sains macam tu kan, adakah anda nak mengajar sikit-sikit IT pada makcik-makcik ke akak-akak ni? Editing ke AI ke? Ikut dari media sosial. Mungkin saya akan buat media sosial untuk warga ni. Dah ada. Sekarang jadi AJK. Volunteer. Okey. Bagian lain. Berjaya dah belajar di universiti. Okey, saya nak interview ni kakak saya ni. Kakak Hajah. Lama tulang belakang juga untuk masak makanan special menu untuk kita. Oh, chef tengah masak. Jadi kenalkan diri, lepas tu ceritalah sikit pasal kita punya masyarakat kat sini. Okey, terima kasih. Ni saya ada saya punya media apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat yang lama di sini, saya rasa saya paling senior di sini. Rasanya ada tak lebih senior pada saya? Saya ibu kepada Zai. Jadi sebenarnya pakar-pakar anak lah sini. Saya berdiri. Saya pindah sini mula sini selama kelamaan duduk bersama ramai, jiran-jiran bersama ramai, dan saya pun sangat Okey. di dalam